Calon ujian psikometrik jururawat grade U5. Buat dua perkara ini untuk memastikan persiapan anda menjadi yang terbaik. Yang pertama, faham apakah skop tugas seorang jururawat grade U5. Kenapa? Kerana dalam ujian psikometrik ini, anda akan diuji dengan 5 teras yang akan menentukan anda layak atau tidak memegang jawatan jururawat grade U5. 5 teras tersebut adalah disiplin, kepimpinan, komunikasi, kerjasama dan emosi. So daripada 5 ini, apa yang menentukan teras yang anda perlu fokus adalah job description. Okay? So dengan kefahaman tentang job description ini, anda boleh tentukan apakah teras yang perlu difokus. Tadi, sebelum rekod video ini, saya dah buat sikit research tentang jawatan jururawat grade U5. So, untuk ujian psikometrik jururawat grade U5, anda perlu fokus kepada 3 teras ini, iaitu kerjasama, komunikasi dan emosi. Saya ulang, kerjasama, emosi dan komunikasi. So, nanti bila nampak soalan dalam ketiga-tiga teras ini, pastikan pilih jawapan yang positif. Manakala kalau nampak soalan disiplin, soalan kepimpinan, pastikan pilih yang negatif. Itu yang pertama, faham skop tugas. Yang kedua, anda perlu buat banyak latihan. Cuba cari seberapa banyak set soalan ujian psikometrik yang boleh dan buat latihan. Kerana hanya dengan buat latihan yang banyak sahaja, anda boleh nampak, boleh faham, boleh clear bagaimana bentuk soalan psikometrik, kerjasama, kepimpinan, disiplin, emosi dan sebagainya. So, tanpa buat latihan, nanti anda akan culture shock bila nampak soalan dalam exam sebenar nanti. So, itulah 2 tips yang anda boleh buat untuk memastikan persiapan exam anda menjadi yang terbaik. Sebelum habis, tengok ni. Inilah e-book khas untuk ujian psikometrik jururawat grade U5, di mana dalam e-book ini mengandungi penerangan lengkap tentang jawatan, penerangan lengkap tentang teras, 100 contoh soalan ujian psikometrik mengikut teras dan 20 contoh soalan ujian psikometrik yang tak perlu fokus. So, anda boleh nampak bagaimana bentuk soalan kerjasama, bagaimana bentuk soalan emosi dan sebagainya. Dengan adanya e-book ini, anda akan lebih faham, akan lebih clear apakah bentuk soalan ujian psikometrik yang akan ditanya nanti. Bagaimana nak dapatkan e-book ini? Klik link di bawah sekarang untuk dapatkan rujukan ujian psikometrik.